apa tu AI. Jadi AI tu yang sebenarnya adalah satu kaedah untuk melahirkan mesin yang boleh buat tugas yang macam manusia, kan. Tapi adakah mesin tu manusia? Tak ada, kan? Soalan besar. So itu, that is a lot of discussion yang saya rasa saya kena tampil ke depan untuk bercakap lah. Machine is machine, human is human, kan. So Allah cipta kita, kan, tapi kita create machine. So tak mungkin manusia yang create machine lebih hebat daripada Allah yang ciptakan kita. Anda sedang mendengar USIM Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke USIM Podcast. Episod kali ini kita akan merungkaikan dan membincangkan isu kecerdasan buatan, iaitu AI, bukan hanya dari sudut teknologi tetapi dari perspektif yang lebih penting, iaitu etika dan keharmoniannya dengan prinsip sains Islam. Dan untuk membincangkan topik ini, kami bawakan tetamu yang cukup istimewa, iaitu Profesor Dr. Norita Muhammad Norwawi. Beliau adalah seorang profesor di USIM, pakar dalam bidang AI dan etika dengan pengalaman selama 30 tahun dengan cemerlangnya. Beliau juga baru pulang dari Universiti Oxford di mana beliau menjadi sarjana pelawat untuk menangani dan membincangkan isu AI dan etika di peringkat global. Terima kasih Prof dan selamat datang untuk sesi hari ini, dan terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa bersama kami hari ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Azmi atas pengenalan. Mungkin sedikit pembetulan, saya berpengalaman selama 30 tahun tapi tidaklah cemerlang, ya. Tapi perlu kehadapan sebab ada perkara yang kita perlu kongsikan yang penting, ya, untuk pembangunan manusia, especially dalam era teknologi sekarang ni lah. Jadi fokus saya sekarang ni kepada AI dan juga kepada sekarang ni banyak kepada etika AI dan the latest development dalam AI sekarang ni adalah dipanggil agentic AI. So nanti saya akan explain, insyaAllah. Masya-Allah, masya-Allah. Sentiasa kena up to date with the new technologies, kan? Yeah, technology AI is very fast. Terlalu laju, kan? So kita nak keep up dengan apa yang the pace. Mungkin dari segi teknikalnya saya mungkin tak dapat nak, tapi dari sudut perbincangan etika tu, then you have to follow lah teknologi supaya apa yang datang tu yang baik kita ambil, kan. Yang tak baik tu macam mana kita nak filter dan sebagainya. Nice. Okay, so sebelum kita merungkai apakah itu AI, saya teruja sangat untuk kita nak cari balik perkataan yang the core, yang menjadi basic untuk AI intelligence or AI teknologi, iaitu algorithm, kan. Okay. So saya teruja sangat untuk menyatakan bahawa algorithm was actually daripada satu ulama daripada zaman Golden Age, nama dia adalah Al-Khwarizmi, betul ke? Okay, so dia hidup di dalam zaman Abbasiyah, kan. Okay. Abbasiyah. So kaitan AI dengan algorithm lah, basically. Mungkin saya sentuh dulu perkataan AI itu sendiri, yang sebenarnya istilah tu diperkenalkan dalam sekitar 1956. So istilah tu baru, tetapi konsep tu sebenarnya dia telah bersama dengan tamadun manusia tu dah lama, kan. Jadi contohnya Al-Khwarizmi itu, dia scholars Al-Khwarizmi yang memperkenalkan algebra, okay, dan jadi sempena nama dia Al-Khwarizmi itu, bila dalam bahasa Latin dipanggil algorithm, kan. So algorithm tu yang sebenarnya adalah arahan langkah demi langkah untuk menyelesaikan satu masalah. Dia mesti sequence of instructions. Okay, so kalau contohnya kalau kita dari segi sudut masakan, kan, dia ada resipi. Resipi tu kan angkatan dia, okay, mula-mula goreng bawang dulu, lepas tu ini, lepas tu so algorithm adalah itulah the sequence of instructions that kita nak buat sampai kita dapat hasil. Okay, so jadi nama algorithm tu merujuk kepada yang sebenarnya dia mengambil sebenarnya Al-Khwarizmi tu sebab dia memperkenal kaedah matematik untuk menyelesaikan, berinspirasikan dari sudut faraid.
Kan? So faraid tu kan ada 1/8, 1/3. Jadi untuk memudahkan penyelesaiannya, jadi algoritma menggunakan algebra. Jadi algebra tu yang sebenarnya adalah matematik, ungkapan matematik, ya, aritmetik ke matematik untuk menyelesaikan satu masalah lah. Jadi the sequence tu itu dipanggilkan algoritma kan. So dan kalau kita tengok inspirasi Al-Khwarizmi adalah daripada faraid, menyelesaikan faraid. Jadi ada kepentingan agama dan dia memperkenalkan algebra. Itu basically lah. Tapi bila we go to AI, so AI adalah algoritma tapi dia the next level. The next level. Dia macam contohnya kalau kita nak naik daripada satu tempat rendah ke satu tempat tinggi, kita akan naik tangga. Betul kan? Tapi kita juga boleh naik eskalator. Betul. Kan? So maknanya kalau naik tangga tadi, saya naik tangga, saya bergerak naik tangga untuk pergi kepada tempat lebih tinggi. Tapi eskalator saya tak bergerak, tangga yang bergerak. Faham? Betul. So jadi AI ni macam tu. Maknanya kita akan capai sesuatu perkara, menyelesaikan satu masalah, cuma kaedah dia tu. Jadi sebab tu dia, dalam tanah madun Islam dia panggil al-hiyal. Kan, jadi kalau naik tangga saya yang bergerak, sekarang ni saya tak nak bergerak, saya tak bergerak tapi tangga yang bergerak contohnya. So itu yang saya faham masa mula-mula saya belajar subjek AI. Saya kata yang sebenarnya AI ni adalah kaedah yang smart untuk menyelesaikan masalah. Kalau misal kata kalau dulu saya kena baca, misal kata satu buku ni saya kena baca mungkin sebulan, 2 bulan, kadang setahun pun belum tentu habis kan. Tapi dengan AI just a few seconds dia boleh summarize for you. So it's a way of doing something, membuat sesuatu, tapi dia memberi dengan satu kaedah yang mungkin lebih cepat, lebih produktif dan sebagainya lah. Untuk sampai kepada tujuan yang sama. Jadi algoritma AI ni bila dalam subjek AI kita ajar algoritma tapi kaedah macam mana lebih cepat, macam mana lebih efisien, macam mana lebih cekap, macam tu. Itu dalam bila kita ajar subjek AI tu, itu dia punya fokus lah. Masya Allah. Memang menarik. Okay. So kita pun nampak kan during the Islamic Golden Age, waktu zaman kegemilangan tu, sebenarnya umat Islam dah berkembang dan mula keluar daripada Mekah dan Madinah, tanah haram kan. Dan kita pun dah umat Islam telah keluar dan juga menerokai tanah-tanah baru. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah fundamental ibadat lah kan, betul, untuk nak mengetahui di manakah kiblat, sebab Mekah dah tak nampak kan, kita dah jauh. So untuk nak mengetahui cari kiblat, untuk nak melaksanakan ibadat dengan tepatnya, so kita harus untuk buat satu integrasi akli dan nakli tu kan, untuk indimaj, untuk campurkan antara sains dan juga agama, untuk kita melaksanakan ibadat tu dengan betul. So that's how excellence in geografi, kita dapat tahu geografi, astronomi, cara nak mengira kiblat di mana, asalnya untuk itu saja kan. Secara indirectly that spirit, that inspirasi dan semangat tu yang sebenarnya kita kena bawa kekal sampai sekarang. Maknanya whatever science and technology development ke innovation yang kita buat tu, biarlah dia punya baseline dia adalah berkaitan dengan kerja agama. Betul. Bukannya sebab saya nak kaya, saya nak power ke tak. Dia mesti baseline agama. So that is the thinking yang kita nak nurture lah among our Muslim scientists kan. So maknanya sebab bila kita buat base dia adalah kerja agama, dia bukannya setakat dunia, dia maknanya bawa ke sana. Betul. So just imagine Al-Khwarizmi sekarang sedang menikmati kan hasil amal jariah dia dengan algebra tu. How many years dengan dulu kan, daripada algebra ada komputer, ada handphone dan sebagainya. So that is the spirit yang kita nak follow lah. Satu amal jariah. Jadi dia bukan just for a piece of paper, nak dapat copyright, nak dapat pangkat je, bukan macam tu kan. Bukan maknanya jangan, tapi maknanya biarlah the number one tu adalah aspek agama, maknanya aspek menyumbang kepada agama. Ibadah lah, ibadah. Betulkan niat kan. Betul. Dan dia, and it's part of kita punya fardu kifayah lah. Baru kita betul-betul fulfill kita punya fardu kifayah. Bukannya fardu aku kan. Fardu nafsi. Bukan untuk saya, tapi ini untuk umat. Macam itulah. Yang beri kita kepakaran, kemahiran Allah. Kan? Jadi kita bagi balik kepada agama balik lah. Masya Allah. Okay, so kita masuk kepada persoalan pertama lah. Okay, so benda ni sentiasa bermain dalam fikiran umat manusia, umat Islam tuan-tuan sekali, iaitu apakah itu AI
Dan kenapa kita sebagai Muslim perlu ambil peduli? AI dalam konteks sekarang kan. Okay, so sebenarnya yang saya sebut tadi, AI tu istilah tu diperkenalkan 1956 dalam satu conference lah. Dan definisi AI pada ketika itu adalah bagaimana kita nak menghasilkan satu mesin yang boleh melakukan tugas seolah-olah seperti manusia. Kalau saya ambil contoh vacuum robot. Kan, sebelum ni kita sendiri yang vacuum, tapi sekarang ni kita tekan je start button, dia akan vacuum. Dia tahu mana nak corner, nak naik atas kapet ke tu dan sebagainya. Okay, so AI tu adalah satu kaedah bagaimana kita nak make sure machine ni, vacuum tu is just a machine. Macam mana dia boleh seolah dia buat tugas yang sebelum ni manusia. Satu contoh yang mungkin agak dekat dengan kita, ATM machine. Kan? Macam mana mesin tu mana ada mata, otak dia, mana ada mata. Tapi macam mana dia tahu ini RM10, RM20, RM50 bila kita masukkan dalam mesin. Kan? So, jadi kita ajar mesin tu, kita berikan instruction. Dan instruction tu bukan dia kata ini duit RM10 tak. Dia dalam bentuk nombor. Kan? Jadi, so bagaimana kita memberi instruction kepada mesin tu supaya dia tahu ini adalah RM10. Malaysia, bukannya RM100. Betul. So there's a algorithm tu yang kita ajar kepada mesin tu lah. So itulah adalah form of AI juga. Form of AI. So it's the instruction yang kita, so that dia kenal ini adalah RM10. Dia kenal misalnya kata kalau ni ini adalah wajah Dr. Azmi contohnya. Ini wajah sekian. So we teach, kita yang beri tahu tu. So jadi asal inspirasi AI ni pada manusia. So macam mana manusia berfikir? Macam mana manusia boleh bezakan ini merah, ini kuning? Kan? Mesin tu dia tak tahu ini kuning, ini merah. Dia tak tahu kuning as kuning or merah as merah. Dia tahu numbers je. Contohnya kalau saya bagi tahu kat komputer F, dia tahu itu misalnya kata F, saya tengok putih ke hitam. Nombor kan? So kalau 000 maknanya putih. Betul. So kita beritahu nombor tu. Tapi dia tak tahu 00 adalah putih-putih ni. Dia cuma tahu nombor tu je. Oh, so nombor tu adalah dia punya bahasa. Yes, nombor itu adalah bahasa. Sebab tu dulu bila kita buat programming komputer, kita pakai nombor tu. Kan? F dan sebagainya. Mana dia ada yang ni. Tapi sekarang dah makin mudah. Tanya je kat ChatGPT. Kan? Dia boleh translate. Dan bahasa kita. So maknanya level tu dah semakin tinggi. Dulu memang kita kena tahu kod dia tu. Macam mana nak interact dengan mesin tu kan. Wow. Okay, so balik pada apa tadi soalan apa tu AI. Jadi AI tu yang sebenarnya adalah satu kaedah untuk melahirkan mesin yang boleh buat tugas yang macam manusia kan. Tapi adakah mesin tu manusia? Tak ada kan. Soalan besar. So that is a lot of discussion yang saya rasa saya kena tampil ke depan untuk bercakap lah. Machine is machine, human is human. Kan? So Allah cipta kita kan, tapi kita create machine. So tak mungkin manusia yang create machine lebih hebat daripada Allah yang ciptakan kita. So that is the premise yang saya nak bawa dalam masyarakat ya, supaya kita jangan larut obses dengan teknologi sampai kita lupa Allah yang menciptakan kita ahsani takwim. Sebaik-baik penciptaan. Masya-Allah. So yang AI tadi bermula dengan manusia, kemudian dia dah tengok kepada haiwan, tengok macam mana semut berfungsi, bagaimana mekanisme lebah, burung, ikan, kemudian tengok pada aspek geografi, sungai, macam mana sungai tu boleh belok-belok gitu kan. Lepas tu yang baru ni misalnya kata student saya tengok dari aspek radioaktif yang ada di angkasa. Bagaimana perkara itu boleh membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Dan so dia dah progress daripada hanya menjadikan manusia sebagai subjek kajian kepada flora and fauna dan sebagainya lah. Jadi AI ni, kalau saya tak ingat nama seorang profesor di UKM, dia kata AI ni sebenarnya adalah mengkaji sunnatullah. Wow. The divine design. Sebab tu kalau kita menghayati, jadi kita sepatutnya AI tu mendekatkan kita pada Allah, not the other way around. Betul. Kan? Sebab kita mengkaji mengenai ciptaan Allah. Dan kita nampak betapa hebatnya ciptaan Allah. Semut tu macam mana mekanisme dia. Lebah tu contohnya, bila dia akan seko tu, dia akan pergi cari nektar kan, nektar bunga tu. So bila dia jumpa, dia akan buat satu tarian, dia panggil tarian lebah. So dia akan panggil kawan dia, sini ada. So dia pun tahulah belok kiri, belok kanan. Dia ada dia punya GPS je. Wow. Kan? So bila kita tengok, saya kata hebatnya kan Allah cipta tu.
Sebab tu bila kita menghayati, maknanya kita memahami bila dikatakan subhanaka, bukan, Rabbana ma khalaqtaha batila, subhanaka mana apa faqina yang Allah buat azabannar. ni tak sia-sia. Ada benda yang kita boleh belajar, ada benda yang kita boleh ambil ilham, dan kita boleh buat solution kepada manusia lah. Dan tapi kita balikkan semuanya daripada Allah, bukan yang sebab kita jenis tak, never kan. Itu semua daripada Allah lah kan? Itu yang interesting sebab dalam ayat Quran disebut lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lah. Kita manusia pun tak boleh nak create kan, ataupun imitate pun satu penciptaan lalat yang paling simple. So kita nampak how limited kita punya otak kan. Kita sangat limited, dan kita harus nak copy ataupun imitate makhluk-makhluk yang Tuhan dah telah cipta. So itu satu form of tawaduk lah sepatutnya kan. Kita sepatutnya lebih tawaduk lah. Bukan apabila kita dah achieve something yang genius sangat-sangat, then we tend to remove God from science. So kita tak mau jadi Qarun kan. Qarun dia kata aku ni kaya sebab aku terror lah kan, in a way I'm putting it in ni kan. So maknanya kita kena jadi macam Nabi Sulaiman kan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya kan. So maknanya mensyukuri, sebab kita tahu kita tak tahu benda pun kan yang bagi kat kita ni Allah. Kita boleh lupa kan, bila-bila masa Allah boleh lupakan kita kan. Apa yang selama ni kita ingat ke hafal ke, tapi kalau Allah nak lupakan boleh je. Atas Allah so tak ada reason kita nak mendabik-dabik sebab the credit must be given to Allah SWT. Allah yang bagi. Betul. Kan wa alamal insana ma la ya'lam. Kan malaikat pun tahu. Malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kan Allah yang ajar, kita tak tahu apa. Kan kita tak tahu apa. So by right bila kita belajar, kita merasa betapa kerdilnya kita kan. Betul. Jadi persoalan bahawa AI akan menjadi lebih hebat, kita akan bincang next. It's a deep philosophical question yang kita akan It's a rungkaikan question, lagi. Okay yes. guys. So as a Muslim, sebagai Muslim, kita harus ambil peduli. Betul. Of course. Dengan perkembangan AI. Sebab kita diciptakan atas dua sebab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lepas tu inni ja'ilu fil ardi khalifah. So kita bukan saja berusaha menjadi hamba yang taat, tapi kita juga kena jadi khalifah yang adil. So adakah kita lelak je mata, alah tengok ni barat punya dan tak ada orang, tak boleh. So that is part of our responsibility, menjaga. Dan dunia ini, bumi ini Allah wariskan pada orang soleh. Betul. Itu tanggungjawab pada khalifah kan. Sebab tu kita pertamanya kita kena berusaha untuk menjadi orang itu, berusaha kan, supaya akhirnya kita boleh jaga bumi dengan baik sebagaimana Allah perintahkan. Bila kita rasa itu bukan tanggungjawab kita, maka bumi ini akan diambil oleh orang yang merosakkan. Yang merosakkan. Sama dengan AI. Bila kita tidak tampil ke depan untuk memberitahu bagaimana, maka dia akan diambil alih oleh didominate oleh orang-orang yang fasad. Orang yang fasad. Dia bawa kerosakan. So tanggungjawab, itu tanggungjawab kita. Okay, so this is a form of khalifah lah, being the khalifah kan, vicegerent. Masya-Allah. Okay, so we need kita as Muslims, kita sebagai orang-orang Islam, Muslim harus ambil tahu dalam dengan lebih teliti lah. Sebab tu saya kan masa saya di Oxford University tu alhamdulillah ada rezeki attend satu seminar yang conduct seminar tu profesor daripada Finland. It was an online session dengan pelajar di Oxford, pelajar education tu. Bukan pelajar education ni, yang datang tu ada doctors, ada apa kan, so quite a mix of background lah. Dan saya dan profesor tu cakap, we have to show up, pergi ke depan and talk about this. Because it's about humanity, it's about manusia. Esok keturunan kita, besok nak ke anak cucu kahwin dengan robot? Sebab dah ada kan? Betul. Robot wife, mungkin dia frustrated dengan yang mana. Betul. Kan? So dah ada robot wife. So kita nak ke anak cucu kita buat benda-benda macam tu? Macam Prof cakap lah, it's a apa? Dia bukannya harus di-discuss di dalam kelompok teknologi, technical technical it's not sahaja. a technical issue.
Dia dah It's jadi not, humanities it's issue a humanity issue. Sebab tu dalam macam ni kan, this book, I think it's a good book to read lah. It's Critical Muslim. Critical Muslim. So there's a discussion about, ni kan tajuk ni pun artificial. Sebab dia artificial kan. Nice. Okay. So there's a chapter on digital ethics. So dia kata dulu digital ethics dia orang technical, make sure you ni trustworthy lah, responsible dan sebagainya kan. Now and then they go to the next one, ethical in design. So itu macam tanggungjawab saya lah. So ethical in design ni macam kalau saya nak ambil analogi rumah kan. Kalau ambil contoh lah rumah, kalau dari segi adabnya rumah tu, misal kata toilet ni jangan menghadap kiblat. So itu ethics yang kita embed dalam design. Faham tak? So sama juga AI ethical design ni, maknanya dalam bila saya develop AI, saya make sure ethics masuk dalam tu. Sebab tu bila misal kata pelajar buat projek dan dia gunakan data semua muka mak saleh je untuk dia facial recognition. So tak betul lah, sebab kita nak guna sistem kat sini kan, boleh muka Melayu, muka Jawa, muka Bugis kan, barulah dia kena dengan lokal. Inclusivity tu ada. Trend muka mak saleh, test muka lokal. Tak jadi something is wrong. So itu dia kata data bias. So jadi ethical design kita kena tengok benda-benda macam tu. Kan, so culture Melayu, macam saya kata culture orang Malaysia ni dia ada nilai-nilai. So kena ambil kira dalam kita punya AI design. Benda macam tu kan. So the third one tu dia kata AI ethics tu maknanya dia mesti interdisciplinary. Everyone must come in and talk about it. Okay. So masa saya kat sana, saya attend seminar organised by journalists. Saya organize seminar organised by education, by orang komputer sendiri kan. So dan orang kata interestingly, the Institute of Ethics in AI ni di Oxford tu is under Faculty of Philosophy. Wow. Where the professors are from the philosophers and also social scientists. Okay, so di kalangan kita orang yang academic visitor tu ada yang daripada legal background, ada yang communication background, social science, education dan sebagainya. And so everybody must come in. Everybody is sitting down in the same table discussing this ethics. Because this is about our generation, our future generation. So don't talk about SDG kan, kalau you tak ambil kira your future generation. You nak tinggalkan apa kat future generation? Teknologi yang merosak kan? Or you just do something, jadi burung pipik yang tuang air dekat apa ni, yang tak akan buat perubahan. Because maybe people don't have it, doesn't matter. Yang pentingnya Allah, this is my effort. And ini usaha saya kan. InsyaAllah ada perubahan walaupun sikit kan. Betul. Sebab hasil tu daripada Allah kan, tapi usaha tu daripada kita lah. Betul. Okay, so soalan kedua, super intelligence. Apakah itu super intelligence? Okay, so tajuk kita sangat-sangat memerlukan penjelasan dari Prof sebab kita dah letak tajuk beating the super intelligence. So what does it mean actually? Okay. So super intelligence depends on which side you are. So some people define super intelligence ni apabila AI dapat mengatasi manusia. Maknanya AI tu menjadi super intelligence. Tapi we are Muslim kan. So who is the super intelligence? Kita sebagai orang Islam. Kan? Jadi so this is where kita we are different. Kan? So macam ni ayat tu? Surah Ayatul Kursi pun ada kan, makna innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Maknanya bagi kita yang super intelligence adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah yang tahu kita kan. So tapi bagi dia orang, sebab mereka letak ketuhanan ni tepi kan. Betul? It's a side issue, it's a personal issue, don't talk about it in public kan. So jadi and they need, tapi dia perlukan reference super intelligence tu siapa? Sebab bagi kita, siapa kita yang hero adalah Rasulullah SAW, para Nabi kan contohnya. Tapi bagi dia siapa hero dia? Sebab dia tolak Nabi, jadi dia hero dia Superman, Batman, Spiderman dan sebagainya. Kan? Jadi sama juga super intelligence. So dia kena ada super intelligence. So dia letakkan AI tu akan jadi super intelligence. Tapi baik kita tak, we don't go on that premise. Macam mana sekalipun Allah yang ada super intelligence. Allah yang maha tahu. Allah yang maha bijaksana. Sebab tu, and we have to be amanah dari sudut sains dan teknologi ni, kerana kita tahu tu semua datang daripada Allah.
Kan? So what you do apa kan? Dalam surah Hud tu Allah kata wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Mesti sains teknologi tu mesti kita tahu Allah sedang memantau kita, melihat kita, mengaudit kita kan, tengok apa yang kita buat, dan sains teknologi yang kita buat tu mesti ikut panduan wahyu. Tak tahu panduan wahyu kena cari lah. Takkan kita nak cakap tahu, saya tak tahu wahyu macam mana. Lambat-lambat sekarang ni kan, online tak online. Cari lah. Guidance kan. Guidance tu. Betul. Dan we don't have any excuse kalau kita kata I don't have the guidance kan. Cari. Sebab itu amanah dia. So kena cari. Dan supaya apa yang kita buat tu dia within that framework kan. Framework. Wow. Okay. So saja nak tanya Prof juga kan, apa etika Islam dan teknologi AI. So kita ada kita ada Islam yang sangat syumul kan, yang telah mengajar kita guidance, memberikan kita etika, akhlak kan, akhlak bagaimana untuk nak menangani ataupun this framework yang sebenarnya guide kita sampai penghujung zaman, betul tak? Jadi apakah yang Islam ajarkan dari segi etika yang boleh bimbing kita dalam pembangunan atau penggunaan AI itu? Basic Islamic framework lah untuk pembangunan AI. Dia mungkin kalau kita ambil bermula dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kan? So teknologi tu mesti bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya teknologi tu dengan nama Allah. Teknologi tu mesti dengan berlindung dengan Allah. Minta bimbingan daripada Allah. Kan? Dan kalimah Bismillahirrahmanirrahim daripada kelas-kelas yang saya belajar, maknanya satu kalimah yang menyebabkan syaitan tu dia akan jadi kecil. Sebab dia lalat. Jadi sebab tu etika yang pertama kena itulah, buat tu dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. So it has to start from Allah dulu. Mesti. Itu dia. Itu frameworknya. Kalau tidak dia tak jadi la ilaha illallah tu. Betul. Kan? Maknanya buat tu memang bila kita kata la ilaha illallah tu kan, alhamdulillah tu kan. So benda tu kita kena jelas dan perlu diperjelaskan kan. So konsep ni dia sangat, sebab tu kalau kita jelas kita tahu apa yang saya buat ni dia bukan hanya untuk sekadar dunia orang kenal, popular, tak ada kan. Nak cari follower ke, tak ada. We don't go to that kind of apa orang kata approach kan. Jadi kita buat tu kerana yang tadilah kerana Allah, untuk Allah, dan kita akan kembali pada Allah kan. Masya-Allah. So itu konsep yang kita kena tanam kepada semua orang kan. Dari sudut sains dan teknologi, itu nombor satu lah. Yang keduanya dia mesti membawa kepada maslahah kan. Rasulullah tu diturunkan, Allah kata macam ni ayat dia, Bu'istu liutammima makarimal itu akhlak. Satu lagi yang rahmatan lil alamin. Macam mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So maknanya teknologi tu kena bawa rahmat kan. So kalau AI tu menyebabkan orang jadi lupa dekat Tuhan, apa rahmatnya? Jadi fitnah. Kalau teknologi AI tu menyebabkan orang kumpul harta dan lupa kat Tuhan, apa rahmatnya? Kan? So kita kena ke depan untuk kata AI untuk rahmat ni macam mana. Saya tak mampu sebab saya orang teknikal. Jadi sebab tu kita kena interdisciplinary. Sama. Okey, yang ni dari sudut syarak okey, kalau ini tak okey. Saya mungkin tak tahu. Definitely saya banyak benda tak tahu. So kena ada orang yang pakar ni memberitahu, okey, yang ni okey. Yang ni tak okey. Yang ni akan merosakkan. Yang ni yes, masalah. Sebab yang saya faham, maknanya sudut teknologi ni bukannya orang buat kita buat. Tak. Perlu tak buat. Doesn't mean if you know something you have to do it. Tak kan? Kalau ada keperluan baru buat. Sebab sometimes teknologi cost money, cost time, cost people. Kan? So you have to justify. Kalau benda tu sekadar orang ada Mercedes, kita pun nak ada Mercedes, in a way lah kita nak cakap kan. Benda tu it's not ni, itu macam kita jadi pak turut je lah. Kan? So dalam Islam kita tak dilarang jadi pak turut kan. So kita pun ada a good reason. Kerana ada keperluan kita buat. Kerana ada keperluan akhirnya gunakan algebra. Kerana ada keperluan dan masalah. Contohnya Al-Biruni memperkenalkan trigonometri yang sampai hari ni kita belajar.
GPS. Yang mungkin kebanyakan orang tak tahu pun ilmu algebra, ilmu kalkulus tu sebenarnya daripada ilmuwan Islam. Yeah. Tapi mereka belajar sebab dia ada kepentingan agama, nak tahu bila waktu solat, arah kiblat, bila satu Syawal, satu Ramadan contohnya kan. Dia ada kepentingan agama. Kita sekarang ni belajar, dia tak kaitkan kepentingan agama, sebab tu kita kata buat apa belajar benda ni. Kan, buat sakit kepala je. Sebab dia tak ada connection tu. Tak ada connection kepada agama. Sebab tu dari sudut orang kata dari sudut etika Islam tu, maknanya I don't have the answers, all the answers. Saya cuma boleh cakap teknologi ni boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Tapi orang yang ada kepakaran yang boleh cakap yang ni okey, yang ni tak okey. Yang ni kena check dulu contohnya. Kan? Jadi sebab tu interestingly ada satu kes budak 13 tahun bunuh diri sebab dia ada AI companion. So AI companion ni advice dia suruh bunuh diri. Wow. And so jadi selepas daripada tu, maka kita tengok jadi AI application dia ada dua. Kita kena programkan dalam algoritma dia. Yes. Yang pertama, no suggestion in that lead to suicide. So whatever that yang mengarah ke situ kan. Filtering kan? It's filtering. Yes. Dan kemudian tu dengan robot pun kena professional juga. So no interaction that have all this romantic ke apa kan. So they can get carried away. Jadi itu antara benda-benda yang dari sudut ethics yang dimasukkan dalam AI ni kan. Sebab telah dimasukkan atau masih dibincangkan? Out of that. So sebab tu antara, saya rasa bila saya pergi Oxford, antara jawapan yang saya dapat, technically macam mana nak implement benda tu. So dia dipanggil guardrail. So dalam guardrail tu lah kita akan bagi filter tu. Yang macam ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. So yang tu yang antara saya rasa kebimbangan saya lah bila AI ni dapat pada young generation yang tidak diberikan satu guideline yang betul, filtering, guideline betul, kita takut dia sasar. Tersasar. Sebab tu antara usaha tu ada mesti saya dapat satu grant daripada mesti kita pergi ke sekolah-sekolah. So saya ajar AI, saya ajar mengenai AI tapi bukan betapa hebatnya AI tapi betapa hebatnya manusia. AI adalah alat tu kan? AI unplugged tu. Okay, nice. To show that memanglah AI tu hebat tapi manusia yang hebat. We are the one who program the AI. Bukannya AI programkan kita. Yang kita takut sekarang ni jadi terbalik. Betul. So for example, how often do you use Google Map? Usually, selalu, frequent. So you have to learn. Pakai sekali, 2 kali, 3 kali. Lepas tu you just stop using it. You have to train your brain. Okay. So one professor kat Jepun, dia orang AI, dia tak pakai. So saya pun wah, ni orang AI. Sebab dia tak mau critical thinking kita rosak nanti kan. Kita too dependent on the technology, kita tak berfikir. So sekarang ni after 1 or 3 you dah familiar, you dah tahu tengok landmark, lepas tu you just use your own brain, your memory. So you ingat landmark kat sini. So you have to train yourself. Don't be too dependent. Macam tu Google Map ke apa. First time okay. Lepas tu bila pergi luar negara pun sama. So go and talk to people. I want to go here. Can you just show me? Macam tu. So that you ada social interaction. Kau tak tahu Google Map. I can do on my own. I have my Google Map kan. So that is the thing. So teknologi ni ada limit dia untuk kita guna. Jangan sampai we lose kan. Tapi kita punya menarik sebab it goes back to hadis Nabi kan. Khairul umur wasatuha awsatuha. Kan everything should be moderate. Yes. So jangan hulu terlalu lebih, jangan terlalu kurang sangat. Yes. Ibn Khaldun pun pesan macam tu. Technology is good, dia kata it will increase your productivity tapi waspada. So that waspada tu yang kita kena tengok. So dia dah nampak dah circle tamadun tu. So benda-benda perkataan scholars dulu ni kita kena ambil kira lah. Kita jangan kita bukan hebat sangat kan. So kita kena tengok juga sebab they have been through that. Kan walaupun zaman dia mungkin lain, reality masa tu lain, tapi some of the basic foundation sama je. It's still the same. Still the same. So kita kena tengok apa yang dia want kita tu, kita kena tengok. Wow. So that kita jangan rosakkan generasi kita. It's our responsibility. So does it mean that semua tu kena harus melalui filtering of maqasid syariah juga on the AI? Yes. Islamic ethics lah kan. Sebab yang paling risau tu bila AI boleh merosakkan akidah lah.
So aspek akidah tu, aspek tauhid tu kan, maknanya dia tahu yang hebat ni Allah. Kan, yang kita tengok, yang kita study ni makhluk Allah. Yang cipta tu Allah kan. So kalau kita nampak sesuatu yang hebat tu, sebenarnya bukanlah benda tu yang hebat. Misal kata apa nak katakan apa itu rudal benda apa ya? Rudal. Yang ditembak ke daripada Iran ke. Okey. Oh, okey. Kan. So bukan hebat rudal tu, tapi hebat di sebalik rudal tu adalah Allah yang mengizinkan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. So that is the thinking yang kita kena selalu ni. Bukan aku hebat, bukan benda tu hebat, tak. Sebenarnya Allah yang hebat. Kan? Allah yang mengizinkan kita ni dapat belajar, Allah yang mengizinkan kita dapat solat, Allah yang mengizinkan kita dapat makan, dapat baca Quran, dapat baca buku. Itu Allah izin, bukan sebab kita genius. Betul. Itu atas izin Allah. Allah boleh tarik je. Saya rasa pengalaman saya sebagai pernah jadi TD, saya pernah lalui pelajar yang sangat orang kata pencapaian cemerlang dalam kelas. Satu kali dia pergi camp, dahan pokok jatuh atas dia, lupa langsung. So Allah boleh beri, Allah boleh tarik balik. So there's nothing yang kita nak mendabik dada sangat dah. So alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung episod hari ini. So episod untuk kali ini. Jadi kita dah recap, kita akan recap balik apa yang telah diperbincangkan. Jadi kita sudah mengetahui bahawa permulaan ataupun kenapa kita sebagai Muslim harus mengambil peduli dengan adanya AI dan juga perkembangan AI ini. Ini adalah kerana kita adalah khalifah di bumi ini. Okay? So sebagai khalifah di bumi ini, kita harus ambil ihtimam ataupun ambil tahu perkembangan teknologi semasa supaya kita dapat mengatasi ataupun mengesyorkan jalan yang terbaik dari segi etikanya, dari segi pengelolaannya, untuk ia sentiasa berada di dalam syariat dan juga berada di dalam kerangka Islam yang kita amalkan, insya-Allah. Jadi dan juga Prof telah cakap juga bahawa dalam setiap permulaan pembuatan teknologi haruslah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, kerana Allah lah kita punya tujuan dan objektif yang teragung. Okay. And then last sekali adalah super intelligence. So of course super intelligence and kecerdasan yang paling tinggi dan paling agung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so adakah the super artificial intelligence, can it beat the super intelligence? Of course mustahil. Of course it's mustahil, insyaAllah. So tune in dan nantikan episod yang akan datang, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USIM Podcast.